Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rukun iman 6 perkara. Percaya Allah, percaya malaikat, percaya Rasul, percayalah kitab, percaya kiamat, qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar kawan-kawan semua? Sihat tak? Alhamdulillah. Dari berserah pergi ke Perlis, tajuk tazkirah takdir yang tertulis. Kawan-kawan, jangan salah sangka ya. Saya bukan nak bercerita tentang drama pujaan ramai takdir yang tertulis tu. Tapi saya nak berbicara tentang rukun iman, tentang beriman kepada takdir, iaitu qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu daripada rukun-rukun iman. Kawan-kawan tahu apa makna qada dan qadar? Betul tu kawan-kawan. Qada bermaksud segala ketentuan Allah terhadap makhluknya sejak azali. Contohnya kelahiran, rezeki, ajal dan maut. Qadar pula ialah pelaksanaan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maksudnya, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Surah Al-Furqan ayat 2. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa semua takdir dan ketentuan ke atas kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Kawan-kawan, kita wajib beriman dengan qada dan qadar kerana semua perkara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam tu, nanti cikgu disiplin tanya, "Kenapa kamu datang lewat ke sekolah?" Kita jawab, "Qada dan qadar, cikgu." Nanti cikgu bahasa Inggeris pula bertanya, "Why you didn't finish my homework yesterday?" Kita pun menjawab, "Qada and qadar, teacher." Nanti ibu dan ayah kita pula bertanya, "Kenapa kamu gagal dalam peperiksaan?" Kita pun menjawab, "Qada dan qadar, ibu." Lalu ibu pun merotan kita, "Zaz, Zaz." Kita pun bertanya, "Kenapa ibu merotan saya?" Ibu pun menjawab, "Qada dan qadar, anakku." Hai, tidak bolehlah begini kan kawan-kawan. Tidak boleh semua perkara disandarkan kepada qada dan qadar sahaja, kerana kita ada usaha dan ikhtiar. Jika dibuka lembaran sirah, Rasulullah SAW hanyalah seorang anak yatim yang kehilangan ibu dan ayah, yang ummi dan tidak punya harta melimpah. Namun atas usaha dan pengorbanan, baginda berjaya menaklukkan kota Mekah dan Madinah, menjadi insan dan pemimpin agung yang disegani di pelosok alam. Hari ini, nama-nama besar seperti kakak Nik Nurmadiha dan Tan Sri Syed Muhtar Al-Bukhari, usahawan terkenal, semuanya berasal daripada keluarga yang susah. Tetapi mereka berjaya menjadi insan yang hebat kerana usaha dan pengorbanan yang tinggi. Oleh itu kawan-kawan, marilah sama-sama memperteguhkan cita-cita dan tekad, meneroka takdir yang tertulis bersama dengan azam dan usaha yang tinggi ke arah jaya. Benar, takdir kita telah tertulis, tetapi kita masih ada usaha dan ikhtiar untuk berjaya. Dan setelah kita berusaha, hendaklah kita bertawakal sebagaimana firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Maksudnya, setelah kamu berusaha, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 159 ini menunjukkan kepada kita akan peri penting
usaha dan tawakal dalam sesuatu perkara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum